Assalamualaikum, saya Monasir bin Zainal Mokhtar, berumur 39 tahun, berat 84 kilo dan tinggi 164 cm, dan tinggal di Sri. Woi, Bikma! Babi lah! Bastard! Woi, mai sini ya! Celaka lah. Woi, datang ni. Woi, kalau aku sentan kau ke kalau aku datang kau? Pukul emak ni. Belakang jauh berani ke lah. Mai sini lah, dekat kau macam mana? Kau rentak muka kau kan? Sial tu lah. Gua seret muka kau jalan lah. Tutup lah. Oh, tidak. Janganlah. Tolonglah, janganlah. Aku ni tengah susah ni. Duit tengah tak ada ni. Tolonglah. Tinggal bersin ni tengok kucing ni. Aku nak beli pun tak ada duit ni. Tolonglah. Kesian aku. Ada kau situ? Kata kau dah balik? Aduh. Perit dada aku. Aduh, ubat ni. Ubat ke mana? Aduh. Uish. Sakit ke? Memang aja orang kaya. Ini 10 masuk 30. Cuci 10, masuk 10 cuci 30. Macam mana ni? Kena tipu korang ni. Kaya. Memang betul kaya. Pakai je ni aku dia nak pergi ni apa? Audition. Apa? Jenuh nak jemput dia apa? Audition. Audition Apa tu? Ada di kampung ni suruh jadi hantu. Hantu, wakil hantu. Kamu jadi hantu, aku jadi ni lah. Orang bunuh hantu boleh ke? Kau nak jadi orang bunuh hantu apa? Aku jadi hantu. Aku pun nak jadi orang bunuh hantu je. Hanya dia hantu, aku jadi ni hero. Aku tak boleh, aku nak jadi bunuh je, nak bunuh hantu je. Pasal apa? Nak macam tu juga. Aku sebab aku handsome. Tak ada. Takkan pula aku handsome pasal aku handsome nak jadi hantu pula. Hang bocor boleh lah jadi hantu. Mana? Tak adalah, aku nak jadi bunuh hantu je. Pening juga aku kamu ni buat-buat ni. Kamu nak jadi bunuh hantu. Aku nak jadi bunuh hantu. Betul. Habis siapa nak jadi hantu? Mana boleh macam tu? Aku pun nak jadi bunuh hantu juga. Nak bunuh orang juga. Aku dah kata kat pengarah tu ni aku nak jadi bunuh hantu. Sama. Aku pun nak jadi bunuh hantu juga. Takkan pengarah ni jadi hantu kot. Takkan. Itu tak tahulah kalau pengarah jadi hantu aku pun lah. Kita tarik pengarah tu belakang sekali. Kalau pengarah tu nak sekali berlaku lah. Tapi aku memang nak jadi pembunuh kan? Aku dah jadi bunuh. Habis tu kalau duduk jadi pembunuh macam mana cerita? Dia pengarah tu jadi hantu.